Embas telah melaksanakan satu operasi bersepadu bagi meroboh papan iklan tidak berlesen di sekitar Lebuh Raya Sultanah Bahiyah baru-baru ini. Operasi yang melibatkan unit inspektorat, bahagian penguatkuasaan, bahagian pelesenan serta unit rondaan dan penyelenggaraan embas ini dijalankan bagi memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Kecil Iklan. Hasil operasi tersebut, sebanyak 16 papan iklan tidak berlesen didapati dibina tanpa kebenaran di sepanjang bahu jalan kawasan berkenaan. Tindakan meroboh dan sitaan telah dilaksanakan serta-merta, manakala satu kompaun dan satu notis turut dikeluarkan kepada pemilik terlibat. Tindakan ini diambil di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Iklan Embas 2010 yang menetapkan setiap pemasangan papan iklan perlu mempunyai lesen sah serta mematuhi syarat ditetapkan. Embas akan terus mempergiat pemantauan dari semasa ke semasa. Orang ramai yang ingin memasang papan iklan di Alostar dan Pokok Sena disaran membuat permohonan rasmi melalui pihak Embas bagi memastikan pematuhan peraturan.